Kelibat harimau muncul lagi di Hulu Tembeling, penduduk luah kebimbangan. Bapak harimau. Besarnya. Seekor harimau belang dipercayai masih berkeliaran di kawasan berhampiran Kampung Membatu, Hulu Tembeling sekali lagi menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk. Video penampakan haiwan liar berdurasi 44 saat itu dirakam penduduk setempat yang menemuinya sedang berkeliaran di dalam hutan. Perkara itu sekaligus mencetuskan kebimbangan penduduk, khususnya penoreh getah yang keluar mencari rezeki pada awal pagi. Pihak Jabatan Perhilitan difahamkan sedang berusaha menangkap harimau tersebut berikutan kekerapan penemuan kesan tapak di kawasan ladang penempatan penduduk serta lokasi berdekatan. Bapak harimau. Besarnya. Ini viral ni. Weh, lari dia mebeng. Ni anak mebeng ni. Ni anak mebeng. Aduh. Tak mau lari ya. Buat video kantor lagu info kampung. Tak mungkin dia tau. Tak boleh hutan. Ada baju. Sakit ni. Sakit ni. Kaki dia sakit ni. Kering.